ajak dia pergi minum, dia minum je, bukan dia nak makan. Siapa? Tu saya ni. Ya. Lalu abang ajak pergi masa kedai Ita tu buka tu. Minum dia, bukan nak makan, kita ajak makan. Siapa saja memang dia tak ni. Tak, agaknya tak tahu lah dia. Tengok dengan Hero pun dia tak. Dia Tak, minum je. dia tak makan Dengan Hero lalu Agaknya dia memang tak suka makan. dia suka makan kat rumah. Agaknya. Dia setengah orang macam tu kan. Dia tak suka makan kat kedai. Dia minum dia. Dia nak ke mana tak? Ha? Nak ke mana? Entah nak ke mana nak. Tak tahu kak? Kau ikut ya? Eh. Aku ingat aku yang ikut kau. Kau ikut aku pula aku mana. Kalau aku saya tuju je. Itu je. Mana lah. Kau lah kau nak makan kat mana tu ini nak makan kat mana? Yang kat baru ni. Ya dekat depan apa tu? Tek tu. Letek. Ha? Yang dekat Politeknik tu kata baru tu nah. Ya. Kita try kita. Boleh ke? Tadi kami laju di kayu. Dia naik bukit lalu dia tolong nak mana kak? Bukit putus-putus tu pun. Mana tengok tak betul lah. Kau tidak tinggal dulu dengan basuh besar-besar je. Tidak bunga kami banyak dah depan aku. Itulah. Habis mencuri. Kena curi ke dia tak. Dia bawa balik. Agaknya dia benda tu tak berbela kan. Kita Lagi kan bunga sendiri. dia. Bunga dia dan nak kita bercakap dengan dia. Kan? Dia nak bercakap. Sambil kita siram kita ni kita Memang ya. Memang apa ni selalu dia orang cakap. Kita nak kena bercakap dengan dia. Masa itu pun dah tak berapa nak berjaga sangat. Rumah siapa? Rumah Zari tu. Itu cantik rumah. Bunga anu Okey, dia dah. kan. Bunga apa tu? Okey. Cantik bunga banyak dulu. Dulu rajin si Syam tu pergi dengan anak Razak, anak Dia Mahatan nak tu. Razak tak ni lah. Oh yang dia pintu lama kat rumah adik dia je. Anu tu pidah tu. Oh dia rajin jalan. Dia boleh semua serba boleh bawa kereta apa semua. Ke mana ke Sungai Dara lah dia, sungai apa ni? Apa ni dekat apa ke nama dulu sini apa namanya? Kelda orang dekat situ banyak memang orang jual bunga tu, bunga apa? Bunga orkid tu. Sampai ke situ dia pergi ke mana-mana. Sampai ke Luyang sana. Cari masa musim tu dia geng-geng dia orang. Ni lama tengok tak ada dah nak kereta pergi ke mana-mana. Tak ada memang. Ada yang menyapu kat rumah lah kat tidur dulu pagi dah kereta tu ada di tepi. Dia anak dah besar. Dia lelaki seorang Yang kecil sekali. Yang kecil sekali. Anak dia 4 orang kan. Dia umur berapa tahun dah beranak dah. Kahwin umur 15 kan. Tak sampai 15. Ya. 15. Hari tu kita lagi. Tahu. Bayar Herod tak? Tak tahu lah nak. Rumah ni lah kak yang kami kata ni dengan Herod tu. Mana? Kau tengok Ni? belah kiri ni. Oh. Ni. Buat satu bilik. Budak Kampung Lalang Mamat tu yang buatnya. Ya. Tahu rumah siapa tak tahulah. Kok rumah apa sih dulu katanya tanah Ustaz Zainal Sakum tu Ya. dulu. Dia jual. Maksudnya kok dijual ke Macam tahu lah. Ada lah orang dia duduk kat luar tu ni.
jadi milik orang luar. Mm-mm. Baik ni kita atas bumi kan. Mm-mm. Reserve Melayu ke tidak? Kalau habislah kena Cina. Ni nasib baiklah orang Cina tak boleh masuk sini kalau boleh. Tak adalah benda tak ada can dia orang nak beli tanah. Tidak habis. Tak apa tengoklah dia orang yang kat sini habis jual orang luar kan. Orang tapi lah orang kita Melayu lah. Takut dia Alibaba kan. Mana kita tahu lah. Belakang kita tahu. Terakhir hari kita pergi dekat Politeknik tu. Ya. Aku pun tak pernah tengok. Tak pernah. Aku pun tak pernah. Aku nak. Ini dia orang jual bunga hati-hati ni kan banyak no. Akak je. Oh, dia susun atas. Akak tak berkenan bunga hati-hati ni. Ada juga yang cantik kan. Yang warna pink, merah ni. Kat tengah tu kalau macam kalau pink rumah biar katanya ada. Tu cantik. Cantik yang Yang macam daun dia gelap macam tu tak cantik. daun dia panjang sikit kan lebar sikit. Dia kadang bunga hati-hati, bunga apa? Apa ni macam ni bunga. Apa nama? Alah, bunga apa nama? Ni macam ni. Jenis-jenis ni. Bunga apa tu? Apa nama? Puding. Bunga puding. Dia ada musim. Tapi dulu kan Sarmi dia beli memang cantik betul puding Siam. Dia import daripada Siam. Oh, yang Macam-macam. Ya yang Allah. daun ni warna-warna ni. Warna-warna lepas tu dikembang. Lepas tu wih cantik lah. Dia bukan tegak gitu dia. Rendang. Masa tu tengah musim. Dia memanglah musim okey Okey je. je. Kalau musim puding dia dah keluar. Bunga raya Jarang sikit kan. Jarang. Sebab apa? dia cepat layu. Bunga raya kan. Ya. Mahal bunga raya dekat Simpang 4 tu nah kan. Tapi cantik. Satu pokok 20. Pokok sampai 20 lebih mana. Yang paling murah RM12 ke RM6 ke. Paling murah. Tak ada bunga. Kedai tu seronok ke tapi seronok kau tengok je bunga tu. Dekat kedai Simpang 4 tu. Situ dia tersusun kan. Kat Tanjung kan. Kemas Kat dia Tanjung kan. dia kemas. Bunga dia Subur, cantik. boleh subur. Pokok dia subur tak macam ni Rozai. Rozai ni. Selera. Tak dapat selera pun dia macam tak ceria kan kita tengok macam tu. Kat sana basah dia. Lagi pun banyak